Antara gold bar 5 gram dan 1 dinar mana yang lebih baik? Soalan ni memang paling kerap ditanya oleh orang yang baru nak mula simpan emas. Takut tersalah pilih, takut nanti menyesal, akhirnya terlalu lama berfikir sampai tak mula-mula. Hakikatnya mudah, kedua-duanya emas tulen 999.9. Nilai ketulinan sama, bezanya cuma pada berat. Gold bar beratnya 5 gram dan 1 dinar beratnya 4.25 gram. Beza hanya 0.75 gram. Dari sudut harga, 5 gram sekitar 3,400, 1 dinar sekitar 2,800. Jadi mana yang lebih baik? Jawapannya kedua-duanya baik, yang penting bukan bentuk, yang penting jumlah gram yang kita kumpul. Kalau suka design bulat klasik, pilih dinar. Kalau suka bentuk petak modern, pilih gold bar. Ia lebih kepada soal cita rasa, tapi daripada sudut simpanan, kedua-duanya berfungsi sebagai emas fizikal menyimpan nilai. Ramai orang terlalu fokus pada pilihan sampai lupa tujuan sebenar. Matlamat kita bukan nak kumpul design, matlamat kita nak kumpul gram. Gram itulah yang akan melindungi nilai harta kita. Hari ini nak mula menyimpan emas pun dah mudah, tak perlu walk in. Kita boleh daftar sebagai penyimpan emas bersama Pak Bigo secara online. Kalau ada tunai, boleh terus beli. Kalau nak kumpul sedikit demi sedikit, guna akaun Emas Gap. Simpan gram demi gram, bila cukup boleh keluarkan emas dan pegang sendiri. Jangan terlalu lama fikir mana lebih baik. Yang lebih baik sebenarnya ialah mula dulu. Gram pertama tu yang paling penting. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah daftar akaun Emas Pak Bigol. Saya bantu tu apa sebabnya.